Hasil operasi yang berlangsung selama 7 jam ini, seramai 25 individu disyaki terlibat dengan masalah penagihan dada telah ditahan dan dibawa ke Ibu Pejabat AADK Negeri Selangor untuk tindakan lanjut. Menurut Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Negeri Selangor, Nazir Muhammad, pihaknya akan terus melakukan pemantauan berkala secara omnipresence di kawasan berkenaan bagi memastikan kegiatan pengedaran serta penyalahgunaan dadah yang berlaku dapat dihapuskan secara menyeluruh. Ada banyak jugalah aduan yang kita terima berkaitan dengan masalah-masalah yang berlaku di kawasan port tersebutlah, yang kawasan persekitaran port tu, yang mana ada kedapatan berlakunya pergaduhan-pergaduhan kecil serta jenayah-jenayah kecil lah di kawasan tersebut. Itu yang kita nak elak sebenarnya. Dan in order kita nak elak benda itu berterusan, kita kena lakukan sesuatu. Kita kena banyakkan aktiviti keberadaan penguatkuasa di situ, kan. Lepas tu komuniti setempat kena main peranan, menyertai sukarelawan anti dadah. Lepas tu mereka kena menyalurkan maklumat kepada hotline ADK, telehello ADK, dan mana-mana tempat pun dia boleh salurkan aduan sekiranya memerlukan perkhidmatan daripada pihak penguatkuasa lah. Laporan Ainul Abdul Rauf, 999.